Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Khabar semua. Semangat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sekali lagi telah diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama berada dalam majlis ilmu sembang subuh ini, dan insya-Allah dan insya-Allah kita akan berada bersama-sama dengan para malaikat yang akan mendoakan keberkatan majlis kita ini dan mendoakan keberkatan ilmu yang akan kita peroleh dari majlis ini insya-Allah. Jadi marilah kita sama-sama memanjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurnianya ini. Jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, mari kita mulakan majlis kita dengan bacaan kitab Al-Fatihah diiringi dengan doa. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah rapangkan hati kita, tenangkan fikiran kita untuk menerima apa-apa saja ilmu dari perkongsian pada pagi ini, insya-Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, ya Fatah, ya Alim, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Kau redai. Justru berkati dalam hati perhimpunan kami ini, ya Allah. Sinari hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga kami mudah menerima, menghayati dan mengamalkan ilmu-Mu. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakan kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat, supaya dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri kami, keluarga dan ummah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Ya, alhamdulillah. Jadi pagi ini insya-Allah pada pagi Selasa 20 September pagi ini kita akan bersama-sama dengan Coach Matron Rosita Osman, seorang certified coach dan juga wellness consultant, dan insya-Allah pada pagi ini dia akan berkongsi dengan kita berkenaan tajuk kenali sistem tubuh anda dari sudut sains paru-paru siri kedua, insya-Allah. Jadi sebelum kita serahkan kepada Coach Matron Rosita, jom kita sama-sama lakukan pernafasan Yominda, iaitu kita tarik nafas melalui hidung, kita lepaskan nafas kita juga melalui hidung, dan pastikan kita berada pada postur yang tegak dan kaki kita berpijak pada lantai. Jom sama-sama kita lakukan pernafasan. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Tahan. Hembus. Lagi sekali, tarik nafas. Tahan. Hembus. Lagi sekali,
Tarik nafas. Tahan. Hembus. Okay, Alhamdulillah. Ini kita bersama-sama kita sedut dari segar, oksigen yang masuk ke dalam badan kita akan menyihatkan sel-sel badan kita, organ-organ dalaman kita, dan insya-Allah Allah akan kurniakan kita kesihatan yang baik dan menjadikan kita lebih ceria pada hari ini, insya-Allah. Jadi sebelum tu seperti biasa, jom kita buka mikrofon masing-masing. Kita sapa sahabat-sahabat di sebelah kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum Coach Ani. Assalamualaikum Pak Jakia. Assalamualaikum Cita. Assalamualaikum Cik Ni. Assalamualaikum Zian. Assalamualaikum Tina. Assalamualaikum Bunda Maria. Assalamualaikum Cikgu Maria. Alhamdulillah, kita semua telah menyebarkan salam yang satu tuntutan yang amat disuruh oleh Allah untuk kita sama-sama menyebarkan salam. Mudah-mudahan kita dalam rahmatan dan kekuatan Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, dan ini saya menjemput founder dan mentor Akademi Darimas, Coach Jakia, untuk memulakan majlis. Silakan Haja. Unmute. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah pagi-pagi lagi kita dah begitu bertenaga ya. Azian tu bertenaga sangat-sangat. Kat mana dia dapat tenaga tu? Kita bertanya dia kat mana dia dapat tenaga tu. Right. Jadi alhamdulillah pada hari ini seperti biasa kita memanglah bila cerita saya tanya Ita, saya mesej Ita apakah topik kita hari ini, dia kata berkenaan dengan paru-paru part yang kedua. Kemudian berterima insya-Allah ya, selama ni kita ni saya tak tahu yang dalam badan saya ni ada paru-paru. Saya pakai guna je. Dan peranannya, kebaikannya, apakah kesengsaraan kan? Dan bila tiada paru-paru dengan baik, apa akan berlaku kepada tubuh badan yang empunya diri. Itu sebab kadang-kadang bila benda ada dengan kita, kita tak appreciate, kita tak hargai. Tapi bila fungsi itu hilang, masa itu baru kita tercari-cari. Itu maknanya saya sendirilah tadi. Bila Ani kata tarik nafas kan, saya mula kata, saya bawa masuk oksigen dalam paru-paru saya. Kan? Kemudian dalam tu kita berzikir, kita tahan lama sikit. Sebab sebenarnya fungsi paru-paru ialah dia menukarkan oksigen kepada karbon dioksida. Jadi sebab dia tak boleh laju-laju. Dan sebab kadang-kadang tenang kita belajar tentang pernafasan kan, tapi kita tak tengok fungsi dia dan mengapa. Rupanya tarik nafas, tahan dekat perut for a while. Dia lalu paru-paru kemudian tahan dekat perut tu sebenarnya bukan nafasnya, tapi tahan paru-paru untuk tidak dikeluarkan peredaran udara sementara. Sebab rupanya oksigen ni dia punya kerja ialah dia tukarkan karbon dioksida yang ada ataupun toksid dalam darah, dia tukar menjadi karbon dioksida. Jadi yang dikeluarkan ialah karbon dioksida, yang dikeluarkan ialah benda yang tak perlu oleh badan. Jadi kita nak sesuatu yang baik, kadang-kadang kita kena buang dulu yang tidak baik kan. Kita kata kalau kita gelas kita kosong, kotor airnya, ataupun kita rasa macam penuh tapi penuh yang tidak boleh digunakan, buang, kemudian tambah yang baru ataupun ganti dengan yang baru. Rupanya pernafasan is like that. Tak tahu hari ni pagi ni pagi ni baru datang dia punya sisipan ilham. Baru boleh sahabat dapat rasakan, Masya Allah, rupanya yang kita kata tarik nafas, ke mana perginya? Mengapa dia mesti dibawa masuk oksigen yang baik? Lepas tu kadang-kadang macam saya kat depan saya ni, dia ada air filter dalam bilik ni, sebab asyik duduk dalam bilik, jadi saya kena gunakan air filter. Kita nak filter udara tu kan, supaya kita tidak rasa lemas, supaya udara yang dibawa ke dalam diri kita tu lah udara yang mempunyai oksigen yang baik.
tidak bercampur dengan elemen-elemen yang membuatkan udara tidak bersih. Kita hidup dalam dunia moden ni, dia banyak udara yang sebenarnya dah tercemar. Ya, tetapi kita tidak bersihkannya sebab kita tak faham. Kita tak faham bahawa memasukkan sampah sarap dalam badan. Kita tidak faham bahawa kualiti udara itu juga amat penting. Mengapa kalau orang masak dia ada apa? Dia ada food untuk sedut udara yang apa ni? Udara supaya tidak termasuk seluruh rumah. Kan? Semuanya mempunyai fungsi yang cukup baik sebab Allah jadikan sesuatu ialah jadi macam ni, cara macam ni pula. Ya, macam mana kita hendak supaya kita dapat stabilizekan, imbangkan. Itu sebab surah Ar-Rahman tu. Surah Ar-Rahman adalah cerita tentang keseimbangan. Mana-mana kita kena sentiasa berfikir. Nikmat mana yang boleh kita nafikan. Betul tak? So hari ini nikmatnya adalah nikmat paru-paru. Bagaimana paru-paru itu perlu dijaga. Mengapa exercise paru-paru itu perlu berlaku. Mengapa pernafasan untuk membawa masuk oksigen dan keluarkan karbon dioksida itu perlu dalam tubuh badan. Kan? Bagaimana kalau seseorang itu dia nak bercakap lama? Bagaimana pernafasan ini? Bagaimana orang yang nak mengaji? Macam mana orang yang macam-macam lah kan? Kalau kita tengah penat, macam mana pernafasan juga boleh membantu untuk merehatkan kita. Bila kita dalam kegusaran, macam mana dalam kegusaran tu kita kena duduk tenang sekejap dan kita tarik balik nafas atau oksigen yang baik ke dalam paru-paru. Supaya oksigen tadi boleh menukarkan supaya karbon dioksida yang keluar. Macam mana bila kita duduk di tempat-tempat yang tenang? Di tempat-tempat yang tenang, sebagai contoh duduk tepi air terjun lah. Tepi laut pun okey juga, tapi saya suka air terjun. Saya suka air terjun dan saya suka juga dengar kalau misalnya kita apa tu, air sungai yang mengalir. Air sungai mengalir kan. Kalau dapat duduk tepi tu dapat dengar air sungai mengalir, kemudian kita hidup udara yang begitu bersih di kawasan tersebut. Sebab ada air, ada udara, kemudian dia ada the green, kehijauan. Macam saya kat Melawati ni adalah kita ada empangan Kelang Gate tu. So kalau duduk tepi tu masa air banyak tu memang best lah dengar. Kalau air kering tu tak best. Bila air tu banyak, lepas tu dia macam tidak kering sangat, dia ada udara-udara yang sepul-sepul bahasa, kemudian kadang-kadang kita nampak macam dia berkabus, Masya Allah. Luar biasa. Itu sebab bila kita pergi suatu tempat, cari tempat yang mempunyai udara yang baik. Kan? So hari ni biarlah Ita bercerita tentang fungsinya. Sebab itu parametren lah, orang yang dalam paramedik lah. Kan? Saya bukan paramedik. Saya hanya dapat mentafsirkan kenikmatan tersebut. Jadi mula pada hari ini, saya sendirilah kan, saya tadi bila dia kata tarik, saya pun betul-betul hari ni tarik ni, saya tarik kan. Sebab saya kata okey, paru-paru, apa kita nak cerita tentang paru-paru? Rupanya ialah satu fungsi tubuh badan, anatomi yang patut kita ketahui dan sayangi. Sayangi diri kita. Bagaimana kita nak sayang diri kita? Sayang diri kita ialah menghargai apa yang ada dalam tubuh badan. Sebab bila kita kata makan, kita memang makan banyak kan, tapi kita pilih tak semua makanan yang kita makan. Bila kita tahu kalori intake, kita tahu tentang apa ni yang bergoreng, yang apa semua, kita tak apa nak makan. Tapi kadang saya langgar jugalah kan. Kalau pergi kedai apa ni restoran Minang tu orang Minang tu Rosita tu kan. Bila saya pergi restoran Minang tu tak tahulah. Only that's the place yang saya akan makan keting tu. No, yang lembut tu. Apa tu dia panggil keting Keting kan? Sedap tu. Kalau saya pergi mana-mana, kalau saya nampak kedai itu, memang saya akan cari yang tu. Tapi itu, Masya Allah, kalori dia, lemak dia, sesekali tak apa. Jadi jangan lalu kedai Minang selalulah. Kan? Kedai Minang kena lalu sebulan sekali. Ataupun 6 bulan sekali. Tak boleh hari-hari. Hari-hari mungkin kita akan makan. Maknanya, kita dipaparkan dengan banyak benda, dan akhirnya kita jadi apa? Kalau kita tak ada ilmu, kita akan walap everyday. Tetapi bila kita ada ilmu, kita ada ilmu pilihan. Kita pilih yang mana kita boleh makan, dan yang mana yang kita tidak boleh makan. Masya Allah, begitulah dia sebenarnya ilmu-ilmu yang kita dapat setiap pagi. Dan untuk hari ini saya rasa saya serahkan pada Ita.
Sila Ita. Sebab Ita ni kan, dia dalam dia banyak juga saya jumpa dia punya something yang kena lama duduk dengan dia. Walaupun kalau ada di jalan kan, dia lemah kan, dia pop kan. Right? Tapi macam the way dia tenung. Kalau kita bercakap, saya tengok Ita kan, kalau ketika saya bercakap dengan seseorang, dia tengah buat kerja apa, dia tinggalkan tau. Dia akan tinggalkan, dia mesti datang duduk. Kan? Dan kalau katakan saya pergi buat say for example presentation ke dengan orang yang dia cadangkan, dia datang, dia bukan datang saja tau. Saya tengok dia ada je pen dia, buku dia. Kan? Dia nak tulis. Kan dia fikir, lepas saya dah bercakap, tak ada benda mau ditulis. Sebab, rupanya bukan benda baru. Benda tu aku tahu. Tapi aku tak guna. Jadi maknanya, saya berduduk sebelah tu hanya mengingatkan saja. Saya ingat lagi bila berceritakan tentang masa kita buat stress release everything kan. Lepas tu saya bercerita daripada angle why pemakanan, seimbang, pH balance dan sebagainya. Ita tiba-tiba nampak macam, sebab saya tahu you have that knowledge. Ilmu you begitu dalam dekat bahagian anatomi. Saya bila cerita-cerita, saya tengok, Ita dah mula tukar cakap dia. Ita dah mula bongkar balik segala dia punya subconscious dia. Dalam subconscious mind dia. Maknanya iceberg dia. Dekat iceberg tu, dekat bawah tu penuh maknanya kat atas kita nampak ais ya. Macam kita nampak okey ada bukit air, tapi dalam bawah tu besar dia punya dekat apa ni subconscious ataupun dalam dasarnya begitu banyak ilmu yang ada pada Ita. Jadi saya juga ingin nak congkil lah. Saya sebenarnya dengan Cikgu Maria tu, macam mana saya nak congkil cikgu ni. Saya tengok kan masa dekat EDC sebagai contoh. Bila kata lagu bangun, bangkit kan, bangkit kan, dia bobo kan, ada sound dalam diri wanita ini. Apa yang membuatkan dia begitu mesra alam? Bagaimana dia boleh ke depan, boleh buat itu, boleh buat ini. Tengah nak bercakap, dia nak serve juga orang. Orang dah beratur, macam budak sekolah tau. Orang dah beratur kan, nak minum air, dia duduk tepi tu, dia tolong ulurkan cawan. Satu nak bercakap kita pun, dia ulur cawan tu. Kan? Apa yang ada dalam diri wanita ini? Masya Allah. Kan? Itu sebab yang saya suka ialah bagaimana kadang-kadang yang tersirat kita tak nampak. Tetapi bila kita tengok action dia bila dia buat satu action, kita kata, oh, ini lain lah. Dia bukan kerana dia nak ulur cawan tu. Ada something dekat situ. Keluaran jiwanya. Tiba-tiba dia jadi bertenaga. Betul tak ni? Bertenaga. Daripada Shah Alam ke Kuala Selangor kan. Lepas tu saya dengar lepas ni, banyak pula job yang dapat apa dia kata? Yang dapat terbuka lagi ruang-ruang untuk membantu ramai masyarakat. Masya Allah. Maknanya bukan setakat duit yang kita cari, ialah kita nak supaya ruang waktu kita dapat diisi dengan benda yang baik-baik. Untuk itu, paru-paru kena jaga. Kan? Jadi, macam Ani, dia pergi klinik anak saya, bila dia buat pengukuran dalaman, jadi Ani umur dia lebih tapi organ dia muda. Itu nak kena belajar dengan macam mana organ dalaman dia muda. Dia awetnya, dia awet muda, dia panggil apa ya? Kalau orang tu dia punya organ dalaman dia muda tu memang luar biasa. Semalam bila saya dengar Syekh bercerita, kita ada kelas siang hari pun sebenarnya ada kelas. Maknanya malam kita ada kelas malam. So petang pun ada semalam dalam surah Al-Kahfi. Dia kata bila kita bawa bad energy, yang kita bawa masuk energi ke dalam badan kita, ni masuk benda-benda lah, masukkan banyak-banyak kan. Yang kita masukkan negatif. Bila kita masukkan negatif, dia kata negatif tu dia akan masuk ke dalam urat saraf you. Dia akan jadikan you jadi biol tau. Because you put a lot of negative thing dalam diri. Saya kata, oh betul ya. Banyak orang yang prasangka, sangka buruk je most of the time. Jadi dia sangka buruk, dia jumpa yang buruk je. Rupanya bila berlaku sesuatu seperti itu ialah kerana kita yang membuat pilihan untuk melihat yang buruk. Jadi tahniah kepada semalam saya tengok tim anda hebatlah semalam saya tengok lepas sembang subuh saja saya tengok everybody on the move terus buat untuk menjadikan 2 hari bulan satu realiti. Masing-masing berusaha saya nampak
berusaha, dan tahniah juga pada Zariman, Suraya, Raihan. Wah, Raihan pun buat banyak saya tengok kan. Ialah bila saya tengah-tengah, saya nampak kiri kanan berlaku apalah. Dan saya ucapkan syabas semua. Ya, anda memang adalah orang-orang yang telah pun membawa hati kesucian, ya, seperti lihat dia bagaimana kain putih yang kita pakai pada 16 hari bulan. Ya, untuk diteruskan dengan kejernihan seperti itu, dengan jiwa-jiwanya. Bila saya bercakap dengan seorang kawan saya kata, kalau siapa kenal Mami Ati kan, right? So saya hantar message ke Mami Ati kalau untuk disebarkan tentang program kita. Dia kata, kita doakan sama-sama, dia kata, supaya dia kata perhimpunan ini akan boleh membawa mereka-mereka yang betul-betul mencari kehidupan. Mencari orang-orang yang memerlukan sangat-sangat. Orang yang ada di luar tapi mereka tidak tahu. Jadi kalau kita usahakan, maka kita akan jumpa ataupun diberi mereka-mereka yang mempunyai bakat-bakat yang boleh diasah. Jadi untuk itu saya serahkan kepada Ita. Saya ambil lama sikit sebab lepas tu Ita kan dia cukup dia tu kan dia berhenti awal. Okay tak? So saya silakan kepada Ita, saya off dulu dan kita apa pun saya dengar. Sila Ita. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ni. Ya, semua-semuanya luar biasa. Hebat. Ya, setelah kita tidur semalam ya, kita bangun pagi ni, waktu tidur pun kita bernafas kan. Ya, kita bernafas. And then paru-paru masih lagi berfungsi. Okay. Bila kita bangun, alhamdulillah syukur kita diberi lagi untuk kita menghadapi hari-hari ini sebelum kita tidur lagi malam ni kan. So saya ingin berkongsi lagi sekali pasal paru-paru sebab yang minggu sebelum ni agak tergesa-gesa sebab nak pergi event ESQ tu. Jadi tak puas hati saya nak menyampaikannya ya. Rasa macam tak komplit lah ya. Walaupun ini tak komplit, sebenarnya nak cerita paru-paru ni banyak ya. Sedangkan organ tu ada dalam dada kita ni, dalam torek ni kan, dalam tulang dada ni bawah dia. Tapi dia punya lapisan-lapisan dan fungsi di dalamnya sangat banyak. Okey, saya share skrin ni macam mana dah tekan hijau ni? Tekan yang hijau tu share screen. Lepas tu pergi dekat yang PowerPoint ni. PowerPoint. Okey. Okey, nampak ke? Belum nampak. Okey, sebab nak belajar kontrol sendiri. Okey. Pergi dekat, cuba balik tekan share screen. Dia keluar. Okay. Share screen. Share screen. Lepas tu ada tak dah buka PowerPoint tadi? Dah buka dulu. Patutnya dia nak, bila kita share tu dia tu nampak ada, pilihlah yang mana nak. Oh. Pilih yang tu. Okey. Buka slide dulu Kak. Okay. Ada tak? Okey. Okey. Macam kecil pula kan. Okey, sekarang sudah nampak besar. Semua ni nak kena belajar kan, bukan tak tahu, dah lupa sebenarnya. Dah lupa. Okey. Jadi kita belajar, kita praktis, insya-Allah. Benda tu bukan semua pandai dalam sekali mata kan. Okay. Okay. Jadi sebenarnya tidak ada banyak perbezaan, cuma saya nak memahamkan dia lagi. Sebab bila bercerita jadi seronok pula kan. Adakah puan-puan kita punya jemaah hari ni yang sebelum-sebelum seronok dengan saya punya anatomi?
Kalau macam tu kan, jadi saya rasa semua menyampaikannya bila orang suka nak dengar lah. Tapi kalau agak terlalu detail, tak apa, ambil je mana yang boleh masuk. Sebab apa yang kita nak belajar ni bukan 100% kita nak sampaikan, ya. Cuma kita nak faham apa yang ada dalam tubuh badan kita, dan kita boleh nak bila kita nak buat macam kita nak buat terapi dan kita faham, ya. Okey. So saya nak ceritakan pasal paru-paru ni semula, ya. Jadi paru-paru adalah organ utama saluran nafasan. Ya, macam Haji tadi pun dah terangkan, paru-paru sangat penting pada diri kita sebab ia adalah satu organ yang sangat perlu untuk kita nak bernafas. Tanpa paru-paru, semua proses tidak akan berlaku dalam sistem, dalam sel kita, ya, bermula dengan tisu, sel dan sistem. Jadi paru-paru kita ni dia ada kiri dan ada kanan, ya. Dia lembut macam sponge, ya. Dia terletak di bawah, macam saya kata tadi, di bawah thorax ni ialah tulang dada. Dia ditutupi oleh tulang dada, ya, dan tulang rusuk lah. Jadi dia selamat di situ, ya. Jadi nak belajar permukaan paru-paru diliputi dengan cecair, di mana untuk mengurangkan geseran semasa proses, masa kita tarik nafas, hembus nafas, ya. Bila kita mengembang, bila paru-paru kita mengecut, ya. Terdapat cabang halus-halus daripada dalam paru-paru dipanggil bronchial, dan juga ia dicabang keluar daripada bronchus, ya. Terdapat banyak pundi-pundi udara di hujung bronchial yang dipanggil sebagai alveoli. Jadi pertukaran gas berlaku di sini antara karbon dioksida, oksigen dan karbon dioksida lah. Okey. Jadi bila kita tengok di sini, paru-paru terdiri daripada 3 loop. Cuba tengok yang sebelah kanan. Dia ada 3, kan? Allah buat tu sangat-sangat unik. Ya, cuba rasa sebelah kanan, kan? Kenapa 3, kenapa 3? Nampak tak ini 3? Ini 1, 2, 3. Nampak tak arrow saya tu? Kan? 1, 2, 3. Kita ada loop. Loop ni 3. Sebelah kanan. Dan sebelah kiri pula ada 2 je. Ya, 1 dan 2. Sebab di tengah-tengah ni arrow saya bergerak, ya. Boleh nampak tak? Bergerak, nampak. Di tengah-tengah ni lah dia panggil notch of heart. Di mana di sinilah terletaknya jantung kita tadi. Nampak? Jadi bila terletaknya jantung di tengah-tengah ni, dia punya notch di sini, dia curve sikit sini, dan di sini, sebab itulah itu jadi 2. Sebab memberi ruang kepada jantung untuk duduk di situ. Ya, dulu kan saya kata jantung tu penting, paru-paru kiri dan paru-paru kanan di tengah-tengah jantung ini ada dia punya fungsi dia di antara satu sama lain. Okey. Dan tengok di sini, bila kita tengok yang ni batang tengkorak kita ni dipanggil trachea, ya. Dia menghubungkan, dia dipanggil bronchus, ya. Bronchus. Kalau tak tahu, inilah batang tengkorak dan bronchus adalah cabang tengkorak. Semasa kita belajar, kan? Masa kita belajar di sekolah dululah. Jadi dia ada cabang kiri dan kanan. Dia cabang kiri dan kanan macam ini, dia akan pergi terus ke paru-paru. Jadi dari bronchus ni pula, ya, nampak? Bronchus ni pula dia akan jadi bronchial. Nama dia. Bronchial ni dia lebih kecil. Lebih kecil, bila dia dah masuk dalam paru-paru, kan, dia tak boleh nak besar-besar, kan, dia jadi halus lebih kecil, seperti ranting-ranting pokok kalau kita tengok. Lepas tu ranting-ranting pokok yang dipanggil bronchial ni pula, di hujung sekali ni, ya, di hujung sekali ni dia ada dipanggil alveoli. Alveoli ni tadi, ya, bila kita tengok dia ni macam anggur. Ya, Masya Allah. Bayangkan dia punya paru-paru sekarang ada benda-benda ni. Kan? Bila kita bayangkan, bila kita tahu apa yang ada dalam paru-paru ni, kita pandai tak nak menghargainya? Macam mana Allah telah beri kepada kita, kenalah kita hargai.
betapa istimewanya manusia yang Allah jadikan dengan organ-organ bukan luaran. Macam memanglah bila kita tengok, oh paru-paru, saya punya paru-paru. Tetapi di dalam tu ada bronchus, ada bronchial dan ada alveoli. Alveoli ni adalah tempat penukaran oksigen berlaku sebenarnya. Ya, dia ada banyak di cabang-cabang ni seperti ranting. Ya. Nanti saya tunjuk lagi satu gambar. Ini dia. Jadi tengok saya cakap lagi sekali, paru-paru kanan, paru-paru kiri. Dia dipanggil lobes atau lobes, lobes. Jadi paru-paru kanan ada 3 ada 3, nampak tak? Di cabang-cabang dia ya, daripada bronchus kepada bronchial. Nampak? Ya. Yang kiri pun ada 2. Jadi inilah dia. Inilah ada buah anggur dalam dada kita. Dipanggil alveoli. Okey. Jadi apa berlaku semasa bernafas? Ini dia. Inilah yang kita belajar semasa kita buat pernafasan Yominda. Okey. Jadi bila udara masuk melalui hidung, ya, otot-otot tulang rusuk dia kontrak sehingga rongga dada mengembang. Tadi kita dah bernafas kan. Bila udara masuk melalui hidung, kita punya ronggang toraks, tulang-tulang kita mengembang, ya, jadi paru-paru kita pun akan mengembang, ya, untuk memenuhkan udara, ya, oksigen ke dalam paru-paru. Okey. Dan nampak tak diaphragm ni dipanggil diaphragm. Diaphragm ni akan bila kita tahan dia menurun. Dia menurun dan dia membenarkan paru-paru mengembang, semua oksigen kita akan masuk dalam paru-paru. Jadi apabila kita hembus keluar, ya, nampak tak arrow tu ditulis melalui hidung juga keluar kan? Gambaran ini betul, Raja ini berkata udara keluar melalui hidung juga. Jadi selama ni kita dulu sebelum belajar Yominda, kita keluar melalui mulut. Betul tak? Jadi bila hembus keluar, tulang rusuk tu relax sehingga rongganya mengempis. Bila kita mengempis, sebab itu bila kita belajar Yominda, kita kempiskan juga perut kita kan, yang di belah bawah ni, abdomen kita ni. Jadi diaphragm kita tu pun akan bergerak naik. Inilah pernafasan kita. Bila kita tengok ni, kita buat selalu-selalu Yominda ni, pernafasan, kita punya otot diaphragm kita ini dia akan exercise. Bila dia exercise, dia menguatkan otot-otot tu tadi. Sebab itu perlu punya pernafasan yang betul. Ya, ini adalah sangat bagus gambar Raja ini, ya, menunjukkan bagaimana cara kita bernafas yang betul. Gambar Raja. Tapi bila kita buat praktikal macam tadi, kita dapat rasakan macam mana oksigen masuk dalam paru-paru kita. Kemudian ya, kita dapat rasakan kesegaran sebab oksigen tu cukup pergi ke seluruh tubuh kita kan. Okey. Jadi apa yang menyebabkan kekurangan oksigen dalam darah, dalam tubuh kita? Bila kita sedut tu tadi, kan kita perlu oksigen, ya. Dan karbon dioksida sebenarnya diperlukan oleh siapa? Oleh tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Tak ada pembaziran berlaku sebenarnya. Jadi maknanya kita perlu oksigen tu, tumbuhan perlu karbon dioksida. Jadi tidak ada pembaziran, saling memerlukan. Jadi bila kita juga ingat kita punya ada filter semasa kita nak menyedut tu tadi. Filter kita ialah kita punya bulu hidung, semua itu dah filter. Kita tak sedut benda-benda ya. Kita tengok udara ni biasa je nampak tetapi dalam udara ni ada juga partikel-partikel yang habuk-habuk halus kadang-kadang yang paling kita takut itu dalam udara ni kuman. Jadi kuman itulah yang akan menyebabkan kita akan dapat penyakit pada paru-paru. Jadi sebenarnya kita fikir berapa banyak oksigen yang kita hirup, yang kita sedut, cukup ke tak cukup? Sebab itu pernafasan Yominda membantu untuk kita cukupkan oksigen dalam paru-paru. Ya, sebaik saja alveoli menukar karbon dioksida berapa banyak. Bila kita sedut banyak oksigen, masa banyaklah proses si alveoli tadi buah anggur tadi tu kan akan buat penukaran. Okey, berapa banyak pula hemoglobin yang pekat-pekatannya dalam sel darah merah.
Jadi bila kita cukup oksigen, maka hemoglobin kita, udara dalam badan kita akan cukup. Sebab itu bila kita cukup bernafas, kita punya peredaran dalam badan akan menjadi sempurna dan kita akan jadi apa? Jadi merah, muka jadi glowing kan. Lebih-lebih lagi bila kita buat terapi kan. Jadi sangat-sangat bagus. Jadi ingat jadi satu perkara yang sangat-sangat ditakuti ialah hypoxia. Kalau dulu dalam masa COVID dipanggil hypoxia. Happy sebab dia tak dapat disangka COVID ni dulu siapa-siapa yang pernah kena COVID kan, dia happy sebab kita rasa macam selesa dia okey je, tapi sebenarnya bahaya. Jadi apa yang kita perlukan paru-paru tadi ialah oksigen yang kita sedut, udara yang kita sedut mengandungi oksigen, ya, yang kita perlukan 95% ke atas, ya. Kalau dah kurang sebenarnya below bawah 95% tu agak, apalagi kalau 90%, ya, sangat-sangat susah bagi seseorang itu, ya, untuk mengedarkan oksigen ke seluruh badan. Ia boleh mengakibatkan organ-organ kita tidak berfungsi dengan baik. Ya, betapa pentingnya oksigen. Jadi paru-paru ada organ yang sangat penting untuk kita nak mendapatkan oksigen. Dan juga pernafasan tu, bila tak cukup oksigen, pernafasan tu akan menjadi lebih tinggilah. Contoh macam kita berlari, ya, kita dah penat tu kita tercungak-cungak. Pernafasan tu agak, itu kalau yang sihat lah kan. Jadi bagi yang ada penyakit, dia akan jadi 40 hingga 50 kali seminit. Bayangkan, cuba kita yang normal ni, cuba kita buat, kita kira 40-50 kali. Penat sebenarnya. Penat sebab kita nak dapatkan oksigen tu tadi. Sebab apa? Bagi orang yang normal, pernafasannya hanya 12 hingga 20 minit, 20 kali seminit. Jadi bila benda ni, oksigen tak cukup, ya, pernafasan tak cukup, jadi banyak kegagalan organ berlaku. Organ tidak boleh berfungsi macam itulah, ya. Okey. Jadi penyebab kekurangan oksigen dalam tubuh juga menyebabkan penyakit, ya, penyakit seperti COPD lah, kalau di medical kita tulis COPD, di mana chronic obstructive pulmonary disease, di mana paru-paru kita tu ada macam tersempit lah kan. Kemudian asma, ya, asma ni selalunya genetik atau disebabkan pencemaran udara atau disebabkan alahan, ya. Bila pneumonia pula oleh jangkitan pada salur pernafasan, ya. Tuberkulosis ni sebenarnya ialah kuman TB, ya. Lepas tu kanser paru-paru terutama kepada perokok, ya, asap-asap rokok menyempitkan salur udara sebenarnya. Lepas tu kita kita punya hari ini, ya, dunia kita sebenarnya dah memang pencemaran banyak di sana sinilah, ya. Sebab apa? Pokok dah mula kurang, ya, sudah ditarah menjadikan bangunan. Jadi hijau-hijau ni dah kurang, ya. Sebab apa hijau? Hijau sebab tumbuh-tumbuhan, ya, dia membebaskan oksigen. Jadi orang mulalah pergi masuk hutan, ya, nak cari natural, ya. Sebab di bandaraya atau kita duduk di kawasan perumahan kita pun yang kurang pokok-pokok, ya. Mana ada tanah nak tanam pokok-pokok, ya. Rumah-rumah ni semua batu-bata je. Betul tak? Lepas tu berlaku pneumotoraks di mana paru-paru ni jadi collapse, dikempis, ya. Disebabkan oleh tertikam, aksiden, ya. Kadang-kadang paru-paru dia dah prolapse. Jadi adalah kalau kita tengok, ada pneumotoraks, kita tahu dia hospital. Kalau pneumotoraks, doktor akan buat apa? Ya. Jadi tu yang saya kata tadi, oksigen ni sangat penting, ya. Sebab apa? Saya share sikit, anak saya bulan depan cukup setahun, yang arwah, ya. Semasa dia sakit, dia memang paru-paru dia dah tak cukup oksigen di hujung ni lah. I think about seminggu sebelum dia meninggal. Jadi sebab apa? Pernafasan dia dah
tak kuat, paru-paru dah tak kuat, otot diaphragm dia dah tak boleh nak berfungsi dengan baik, dia jadi lemah. Jadi kita perlukan oksigen untuk dia lah. Sebab dia tak boleh nak suruh pun juga di hospital dia doktor akan pakai nesoprong, ya, saya bagi dia oksigen. Tank oksigen tu yang 6 kaki tu kita beli 5 tong, ya, dah mahal, ya. Satu tak silap saya RM80 je macam tu, kali 5 tong, 6 tong, kemudian servis hantar kira lain, ya. Kita sewa tong tu kira lain, ya. Kemudian kalau kita dihantarnya waktu weekend atau public holiday, dia charge lain daripada hari biasa. Tengok, oksigen pun dia orang boleh buat bisnes. Betul tak? Betapa apa orang kata oksigen boleh buat bisnes, sedangkan kita tidak menghargai apa oksigen yang ada. Cara kita bernafas kita buat dengan betul, ya. Jadi sangat merugikan, ya. Okey, okey. Next, jadi juga berlaku sleep apnea, ya. Bila seorang itu kerap berhenti bernafas ketika tidur. Tidur dia tiba-tiba dia berhenti. Sekejap. Kadang-kadang macam 10 kali. Oh, bahaya sangat, ya. Jadi ini bila sleep apnea ni dia kurang nak dapat, dia terhenti. Bila terhenti dia berhenti bernafas. Bayangkan berhenti bernafas, so oksigen tak cukup. Sangat-sangat bahaya. Kadang-kadang ada kawan saya, Chinese friend lah. Dia tiba-tiba tengah buat kita pun dia boleh tidur. Sangat bahaya. Sebab itu saya sembang dengan dia kalau dia dengan saya lah kalau bawa kereta kan. Saya sembang dengan dia. Ayo okey, cerita-cerita. Jadi dia akan terus tak tidur. Kadang-kadang dia tertidur. Tu yang bahaya tu masa bawa kereta kan. Kadang-kadang ada orang, kawan saya cerita, husband dia tengah mandi lah beli air, dia boleh tertidur. Itu dia panggil sleep apnea, ya. Jadi siapa yang ada rasa macam ni, eloklah pergi berjumpa doktor, ya. Jadi lagi satu ialah embolia paru-paru atau dipanggil pulmonary embolism, ya, gumpulan darah yang menyebabkan arteri paru-paru tersumbat. Ya, dalam paru-paru tu tadi ada banyak salur-salur darah kita yang kita kena jaga. Itu yang pentingnya. Bila dia tersumbat, apa lagi? Oksigen tak pergilah. Paru-paru, betul. Dan juga masalah COVID-19, ya. Yang hebat, ya, 2 tahun dah kita lalui. Di mana ialah jangkitan virus corona tu. Jangkitan tu dah ke paru-paru. Dia lebih baik kepada golongan yang berusia lah. Ya. Jadi orang berusia ni dah lah kolagen dia kurang, ya. Dia punya otot-otot dah mengendur, ya, paru-paru kita mungkin diaphragm kita mungkin dah terlalu kuat, ya. Juga kepada yang obesiti melampau, juga perokok, ya, pesakit paru-paru yang kronik lah, ya. Ini untuk orang-orang yang senang nak dapat COVID ni, ya. Pesakit kencing manis, yang jantung, pesakit yang ada kronik lain lah. Terutama macam faktor usia lah yang penting sebab dia lemah kan. Dan anemia juga penyebab kurangnya sel darah. Ya, sel darah merah yang tidak sihat. Jadi sel darah merah ini sebenarnya darah ialah pengangkutan transport kepada oksigen. Okey. Jadi bagaimana nak jaga? Kita jaga. Betul tak? Kita jagalah. Terutama elakkan merokok. Jadi bagi tahu kepada orang yang merokok tu, apa you sedut? You sedut oksigen ke? You sedut karbon dioksida ke? You sedut nikotin ke? Bukankah ia merosakkan you punya sel paru-paru itu? You merosakkan you punya bronchus, you punya bronchial, you punya alveoli. Itu yang paling penting untuk menapis dan untuk menukarkan oksigen kepada. Kalau rokok you sedut vape, okey, kononnya vape tak apa, orang kata tak bahaya. No. Itu satu benda yang you sia-sia je you masukkan dalam paru-paru. Dan pembaziran berlaku. Apa yang sedap you rokok tu?
Hanya di bibir dan kita sedut asap, kita lepaskan asap. You bayangkan kita hari ini, kita belajar Yominda, kita sedut udara. Oksigen pertukaran berguna, kita lepaskan karbon dioksida. Jadi rokok, bayangkan rokok, minta maaf kepada perokok, apa yang you dapat? Apa yang dapat ialah penyakit. Itu saja. Geram saya. Ya, sebenarnya alhamdulillah keluarga saya tak ada perokok. Alhamdulillah. Jadi lagi satu, kita kena jauhkan pencemaran. Sebab itu saya kata tadi, orang mulalah pergi masuk hutan, pergi beristirahat di air terjun, begitu begini kan. Carikan pemandangan hijau di mana situ banyak oksigen. Jadi bolehlah pergi kan, sambil kita nak tenangkan fikiran, insya-Allah. Kemudian bersenam, ya. Bersenam salah satu daripada cara untuk kita menjaga paru-paru kita. Ya, jadi bila kita bersenam tu, dia akan mempercepatkan denyut jantung. Jadi kita akan dapat sedut udara lebih banyak, ya. Jadi insya-Allah membantu, ya. Lepas tu mencegahkan jangkitan. Jadi mencegahkan jangkitan ni ada banyak cara di mana jaga kebersihan. Macam saya kata hari tu, basuh tangan selalu. Kita keluar dari toilet, kena cuci tangan. Selepas kita pegang jerawat ke contoh, jangan tak cuci tangan terus makan. Contoh macam tu. Ini kita kena amalkan lah. Kadang-kadang kita tak perasan kan kita buat benda. Sebab itu saya di dalam bilik operation, saya akan cuci tangan selalu cuci tangan. Sebab itu sebelum kita nak buat pembedahan pun, sebelum kita nak pakai sarung tangan, kena cuci tangan. Selepas operation pun kita cuci tangan. Itu untuk elakkan jangkitan, ya. Lepas tu seperti latihan pernafasan Yominda saya kata tadi, dia sangat-sangat bagus untuk kita dapatkan otot-otot diaphragm kita, paru-paru kita, ya, akan menjadi lebih sihat. Minum air yang cukup. Minum air yang cukup ni pun penting. Sebab apa? Dia akan orang kata membantu melembabkan, ya, pernafasan paru-paru kita ni tadi supaya dia tidak kering kan. Lepas tu mengambil functional food secara konsisten. Itulah, ya, jangan kita bergantung kepada makanan harian sahaja. Sebab hari ini makanan memang kita tak boleh nak elak. Makanan fast food, makanan yang kita beli sayur-sayur ke apa-apa semua tu daripada pasar ataupun bahan-bahan yang kita makan tu tidak boleh dielakkan daripada pengawet, pewarna, kan? Lepas tu macam mana kita nak maintain kita punya kesihatan kalau kita tidak ambil suplemen? Jadi lagi satu, bagi yang berpenyakit, makan ubat hospital. Jadi benda-benda ni semua kita kena ambil kira. Okey, pemakanan harian, ubat hospital dan juga suplemen. 3 perkara penting ini sangat penting untuk tubuh badan kita. Betul tak? Okey. Okey. Jadi ini ialah pulse oximeter, ya. Saya memang ada benda ni sejak ada COVID saya dah beli. Dan juga saya guna pada arwah anak saya dulu, ya. Jadi kena ada lah ni. Bagi orang muda mungkin tak penting sangat. Bagi kita yang dah berusia, contoh kita ada asma, kita ada batuk, kita pastikan oksigen kita tu berapa. Kalau dia 90 kurang daripada 95, bermakna paru-paru kita kurang menerima oksigen, ya. Jadi murah je benda ni, beli je untuk standby je, sebab kita boleh tengok kan, yakin oksigen aku banyak ni, okey lagi kan. Kalau kurang, alamak apa masalahnya ni, macam itulah kan. Okey. So, ini adalah yang saya kata tadi, yang merokok. Apa berlaku? Yang bukan perokok, cantiknya paru-paru dia. Kan merah. Dia tengok jantung kat tengah-tengah tu kan. Ni jantung kita, jantung ni. Sebab cantik tak? Dia ke kiri, nampak? Sebab itu paru-paru tadi ada notch kat sini. Allah jadikan sangat-sangat luar biasa, Masya Allah. Jadi, bila perokok, jadi macam ni hitam. Hitam ni, semua ni. Bila dah hitam ni, sel-sel ni dah rosak. Dah tak boleh berfungsi. Sebab tu end up dengan apa orang perokok? Batuk darah, kanser, semua bagai kan. Okey. Okey, ini juga tumor.
tumor dalam paru-paru. Ya, ada yang boleh dibuang. Dia boleh, ada yang boleh dibuang, termasuk lob-lob yang bahagian mana yang doktor kata boleh buang, menyelamatkan supaya dia merebak. Kan? Jadi seperti saya kata tadi, ketumbuhan ini bermula daripada cara lifestyle kita. Cara kita makan, apa yang kita ambil, oksigen kita cukup ke tidak. Jadi ini salah satu contoh paru-paru yang ada ketumbuhan. Ketumbuhan ini juga akhirnya juga akan menjadi kanser lah kalau contoh perokok tadi kan. Okey. Jadi ini dipanggil embolism sebenarnya, paru-paru pulmonary embolism, dipanggil embolai paru-paru dalam bahasa Melayunya. Jadi ialah penyumbatan arteri penyumbatan arteri ni. Jadi macam contoh dari sini kan, penyumbatan ke paru-paru tu tadi. Dia ada gumpalan darah. Jadi seseorang yang akan menjadi rasa macam mana? Dia akan jadi sesak nafas, sakit dada, seperti sakit jantung. Ingat sakit jantung. Sebenarnya salah satu sebab ialah embolai ni tadi. Jadi gejala embolai ni dia darah kita tak mengalir, dia tersekat. Jadi kadar oksigen dalam darah serta organ lainnya pun akan juga merosotlah. Sebab paru-paru ni nak jaga-jaga. Saya kata tadi, banyak kali dah saya katakan oksigen tu perlu pada paru-paru. Jadi bila dia tidak boleh dialirkan ke seluruh badan, organ-organ yang lain akan terlibat. Ya, terlibat. Akan merosot, akan tak boleh berfungsi. Jadi bila dia menjadi lebih banyak, gumpalan itu boleh menyebabkan kematian lah. Jadi bila embolism ni, kita kena cepat-cepat atasilah. Bila kadang kita tak tahu, bila kita rasa sakit jantung, macam sakit jantung, cepat-cepatlah jumpa doktor. Betul. Ini salah satu dia lah. Ni embolism ni, yang bulat kecil ni, dia akan pergi masuk terus ke paru-paru ni tadi kan, akan boleh pergi ke jantung, dia akan berjalan-jalan sampai ke kita punya bronchial, pergi ke ni bronchial ni tadi kan. Dan bila dia tersekat, jalan raya highway dia tersekat, di sinilah berlakunya kerosakan paru-paru di sini. Okey? Bukan nak menakut-nakutkan, tetapi ini adalah satu perkara yang kita kena tahulah. Ya, selama ni mungkin tak tahu kan. Okey, jaga paru-paru kita. Okey. So, jadi bila berlaku macam tu, doktor akan buat pembedahan. Ya, sebenarnya paru-paru boleh dibuang Jadi dipanggil pneumectomy, dibuang sebelah paru-paru kita. Yang ini dipanggil pulmonary lobectomy. Lobectomy, dia lob kita ni dibuang. Ya, masih lagi boleh bernafas, cuma tidak cukuplah bila kita tengok orang yang ada buang paru-paru ni, kita nampak dia macam kurang oksigen lah. Ya, sebab dia dua-dua belah dah tak ada kan, tapi masih lagi boleh survive, insya-Allah. Jadi kalau paru-paru tu berair, contoh di sini bila berair, doktor akan pasang tube kat sini untuk keluarkan air tu. Ini masa saya jadi student nurse, kena tahu ni, air ni, jadi kita boleh tengok bubble dia ada ke tidak, jangan tercabut, semua tu ada cara-cara jadi chest replacement. Tapi benda ni bila air ni semua dah kurang, dah tak ada, dia akan ditutup lah. Ditutup, dicabut kan. Jadi ini kalau paru-paru berair. Okey. Dan apa yang kita perlukan sebenarnya ialah oksigen, betul tak? Oksigen yang sangat penting kepada paru-paru kita, ya. Udara yang pertukaran berlaku di paru-paru. Kemudian jagalah pemakanan untuk menyihatkan paru-paru, tahukan pemakanan yang sihat. Kalau kita tengok, saya kata, kenapa brokoli cuba tengok tadi, Allah jadikan brokoli ini untuk kesihatan paru-paru. Sebab apa? Brokoli ni tadi macam ebolai. Nampak tak? Dia macam ebolai tu. Ya, yang anggur tadi tu kan. Ini salah satu jadi bentuk yang sangat bagus. Contoh apa lagi carrot Kalau carrot kita potong kan, kita letak kat mata. Dia macam makanan yang Allah kata ada connected. Perasan tak? Okey, satu lagi contoh, ni dah terkeluar sikit. Buah apa nama?
Buah tin. Buah tin tu sebab apa bagus untuk lelaki? Para lelaki kena dengar. Buah tin tu serupa dengan you punya organ dekat bawah tu. Cuba ambil buah tin, belah dua. Dulu saya banyak buah tin kat depan rumah, berpasu-pasu. Tapi sejak arwah adik ipar saya tak ada, kami tak dapat supply kan. Belah buah tin tu dua, cuba tengok dalam dia. Lebih kurang sama dengan organ lelaki. Sebab tu orang lelaki kena makan buah tin. Ya, itu dah pergi ke organ lain. Okey, sorry. Okey, dan inilah khasiat kita. InsyaAllah kita akan dapat lagi satu produk kita, gaman, ya, yang sangat istimewa. Kita perlukan untuk paru-paru tadi apa? Sel. Dan sel kita ada tisu paru-paru dan kita dipanggil organ paru-paru, dan sistem ini ialah untuk mengedarkan oksigen ke seluruh badan, itu dipanggil sistem, ya. Dan MaxGuard ini, kenapa saya kata MaxGuard bagus? Sebab dia ada banyak benda-benda yang membantu dalam ni, dalam kita punya sistem paru-paru tadi, ya. Contoh di sini, di mana cendawan susu harimau yang ada dalam MaxGuard merupakan cendawan yang sukar ditemui, punya nilai perubatan yang tinggi. Antara manfaat cendawan, ya, ialah melindungi paru-paru, ya, menjaga kesihatan sistem jantung dan hati, tingkatkan sistem imun, di mana bila kita ambil dia akan meningkatkan kita punya mengelakkan daripada jangkitan, ya, dengan mudah. Tak mudah nak dapat jangkitan, melegakan batuk, asma dan resdung. Jadi sebab apa bahan tadi tu, ya, tadi tu ada bahan vitamin C, betul tak? Dah tentu baguslah untuk ada ashwagandha, ya. Ashwagandha ni bukan saya nak promote lah, tetapi saya memang ada beri ashwagandha saja. Dia tidak ada campuran lain. Ashwagandha saja. Saya amalkan itu jugalah. Dia ada concentrated dia. Ya, sebab itu saya rasa macam bila makan tu saya rasa lega sikit lah, kan. Tapi saya makan lagi dengan vitamin C. Jadi benda-benda ni kita perlu ambil lah, ya. Untuk kesihatan paru-paru lah, ya. Okey, inilah paru-paru kita yang cantik, ya, yang sihat, yang kita perlu jaga. Kita kena hargai apa yang Allah telah beri pada kita, supaya, ya, kita jangan lupalah daripada mana kita datang, ya. Kita dijadikan untuk apa, ya, semua tu. Jadi bagi saya itu saja seberingkasnya. Saya rasa tak tahu lagi organ apa selepas lihat cerita, ya. Saya rasa macam dah habis. Okey, tak apa. Tapi saya cuba lagi tengok apa yang kita boleh detailkan. Mungkin, yalah, saya akan fikirkan kemudian. Jadi itu sajalah untuk hari ini seberingkas. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangannya banyak dari saya. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ita, okey. Sebenarnya banyak lagi dalam badan tu, Ita. Ita stop sharing. Stop sharing, Gimana? Tak mana nak pergi tu? Ya. Dia kena pangkah je teruskan. Yang ada merah, yang ada merah tu. Mana tu? Okey. Okey, dah. Ada, okey. Terima kasih. Okey, Ita. Sekarang ni, jom kita bertanya pada mereka yang mendengar. Apakah apakah yang dia dapat daripada ilmu pagi ni? Kali ni kita kena nak tahu juga absorb dia macam mana, dia perasan. Adakah selama ini, Masya Allah, kan? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, kan? Ya, begitunya sekali kita lupa, ya, bahawa ada benda yang kita kena tahu dan perlu sayang tetapi kita tidak. Jadi boleh siapa-siapa nak menyuarakan rasa hati selepas dapat ilmu ini? Kita ada 47 orang sekarang. Sila. Mungkin tak faham ke atau dah sangat-sangat faham. Sampai terkedu, ya, sampai tidak ada perkataan yang nak diucapkan, sampai tidak ada suara yang boleh didengar. Boleh? Siapa?
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya Azian. Ya. Okey, saya dapat masa Coach Rozita beritahu mana perjalanan dalam badan kita ni pun ada perjalanan juga. Ibarat perjalanan kita sama juga di dalam badan kita, di mana alaminya bila Coach Rozita beritahu, kita nampak betapa pentingnya dalam kita tak nampak kita kena jaga. Terutamanya dari segi Tak dengar dah. Termute. Ya, unmute balik. Azian, unmute. Kak Azian ambil kata. pemakanan. Ya, oh, tadi unmute je. Tadi unmute ke? Ya Allah, semangat bercakap. Dalam 3 jam ni. Okey, yang saya dengar daripada Coach Rozita bagi tahu tadi, perjalanan dalaman badan kita ni sama dengan perjalanan kehidupan kita di luar sana. Cuma yang di dalam tu kita tak nampak. Jadi bila kata ilmu sains ni, baru kita nampak jantung, paru-paru, semua kita akan nampak. Ya, bayangkan Allah bagi komplit ya. Mana kita wajib menjaganya. Di mana kena terfikir juga para perokok tu dia tak fikir, tak dapat fikir kan benda tu. Tapi nak salahkan perokok pun rasa macam tak boleh juga sebab benda tu dah diadakan produk tu. Kalau tak ada, dia tak hisap kot. Jadi bermakna apa yang kita nampak di sini, dalaman dan luaran tu sama kena jaga. Jadi kena ada ilmu lah. Terutama ilmu yang kita dapat, suplemen tu gamat. Jadi kita makanlah gamat di samping makan benda-benda yang sihat. Itu je. Terima kasih. Okey, ilmu yang bagus ya. Maknanya kalau silap pun, tersilap ambil tu dengan kasih sayang Allah tadi, Rahman Ar-Rahimnya, dia bagi apa? Dia bagi juga dia punya perawat dia. Betul tak Azian? Maknanya buat kesilapan tapi masih lagi Allah izinkan memberi satu solution kepada mereka-mereka. Kan? Maknanya kalau kita kata even pemakanan, bila kita rasa pemakanan kita kena ada cukup nutrition, tiba-tiba kita dapat, maka that's why kita panggil suplemen. Maknanya dikeluarkan produk ataupun bahan sebagai contoh gamat lah. Gamat tu adalah sebenarnya functional food. Yang perlu ada dalam badan ialah zat-zatnya, tetapi bila tak ada zat, maka kita supply balik, kita suplementkan, kita tambahkan. Itulah maknanya ruang yang begitu banyak. Jadi kita tidak menyalahkan mana-mana, kita hanya memikirkan, oh yang ni tak cukup, yang ni aku tambah. Yang ini tak sihat, ini cara dia untuk mendapatkan balik semula kesihatan. Tapi jadi nampak satu mami kadang-kadang saya fikir, kenapa Allah jadikan lidah tu tak bertulang? Kan kalau bertulang kan bila sakit dia stop. Kita makan kan, mau semua masuk dalam mulut kita kan, kita kena kontrol. Kena kesian lidah tu kan, betul tak? Okey, nanti kita cerita pasal lidah lah. Nanti metro kita cerita pasal lidah. Okey, tapi saya nak tambah. Lidah tu kan Azian, lidah tu bila dia tak bertulang, bagusnya kerana dia boleh sebut Allah walaupun seluruh anggota badan mati ataupun tak boleh, tetapi lidah itu masih menyebut Allah. Siapa tu nak tambah? Siapa yang nak cakap tadi tu? Sila, siapa nak cakap? Ramai pula saya. Sahabat. Rona, ajar Rona. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang mendoakan untuk arwah adik ipar saya yang telah selamat dikebumikan. Okey, daripada pandangan saya lah, daripada proses apabila kita melihat sesuatu kejadian itu, satu yang kita sebagai hak seorang manusia, kita diberi pilihan. Sama ada kita ingin sihat atau kita nak merosakkan tubuh badan kita. Jadi pilihan itulah yang kena tepat, yang mana kita ada sekarang ni. Kita yang dalam Akademi Jari Emas ada. Weapon yang sangat-sangat weapon pula satu senjata yang sangat-sangat kita perlukan, dan terima kasih kepada mantan ex-veteran sahabat saya ni yang bercerita sangat-sangat saya mendengar
baik-baik kata-kata dia tu, ia adalah satu ilmu yang kita dapat, yang mana Akademi Jari Emas mempertekankan. Saya dah 25 tahun dalam arena networking business, dalam orang kata memberi khidmat ataupun memberi as a wellness consultant sekarang kita panggil. Sebenarnya satu yang kita kena ajar masyarakat adalah menjaga diri sebelum parah. Prevention is better than cure. Sebab apabila proses yang saya lihat kepada arwah adik saya ini, satu yang saya nampak adalah maaf bercakap, tunggu sakit. Walaupun the siblings advise you kena begini dan kakak ipar pula bagi gamat 3 bulan sebelum dia meninggal, itu asbab dia tak makan gamat, dia rasa dia dah sihat, walhal berbotol-botol dah dia minum. Jadi daripada situ is a choice. Apa yang kita lalui is always a choice. Contoh, kita sudah Jari Emas dan platform kita dah sangat cantik. Modul yang kita lalui pada setiap pagi sangat-sangat indah. Jadi apakah peranan kita di dalam AJE iaitu amalkan apa yang kita dengar. Saya pun sendiri dalam usia menganjak 60 tahun, bila doktor kata proses penuaan, saya sudah berhati-hati. Jadi pada anda yang sudah 60 tahun ke atas ataupun 40 tahun ke atas, visitlah the nearest yang boleh anda buat check up anda, buat. Jangan, memang kita makan suplemen is good. But ada yang saya dengar, dah makan saya tak makan ubat hospital. Tolong, sebab apa? Bila doktor prescribe, mereka dah mempunyai kelebihan mereka. Dan mereka dah kata, you kena makan obat darah tinggi, you kena makan obat kencing manis, kolesterol dan sebagainya. Never skip. Never skip. Sebab apa? Bila dia kata, makcik, dia panggil makcik lagi tak aku, makcik, proses penuaan makcik sedang berlaku. Jadi jangan abaikan. Jangan abaikan apa? Oh, makcik makan suplemen. Teruskan. Bagusnya doktor dekat KK tu kan. Teruskan makcik. Makcik makanlah suplemen apa pun, segala apa yang dalam pasaran. Tetapi jangan lupa obat. Jadi bila dikurangkan nanti, doktor akan bagi tahu kurang. Sebab saya, daripada pemerhatian saya, kita ni terlebih daripada doktor. Walaupun doktor dah prescribekan kita dengan apa-apa pun, tapi kita pandai-pandai tak nak makan. Jadi itulah saja pengongsian saya, pemerhatian saya. Yang mati tetap mati, tetapi yang hidup teruskan perjuangan seolah-olah kita akan hidup sampai panjang. Okey, itu je. I'm back setelah 3 hari 4 hari saya, ialah bukan mudah, dan saya tengok ukhuwah dalam keluarga suami saya sangat-sangat rapat. Ukhuwah itulah silaturahim, itulah. Dan apabila saya lihat anak-anak menakan mereka mengambil take the pattern, saya kata Masya Allah. Itu juga pengajaran buat kita yang hidup. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Okay, tapi tadi siapa nak cakap lagi tadi? Mana Rehan tadi? Dah buka video lah tadi pun. Tak ada Mami, teruskan saja je menyahut poin-poin Kak Azian yang sangat menceriakan suasana. Teruskan. Bab lidah bertulang tu yang nak ketawa tu. Lidah tak bertulang. Tapi satu yang saya juga boleh nampak apa yang berlaku pada Azian, ya, pada Azian. Sekarang Azian dah boleh more or less mentadabburkan, ya. Azian dah mula di ilmu-ilmu yang boleh memberi dia satu pandangan. Dia boleh visualize, dia dah boleh menggambarkan. Jadi saya rasa kalau menerangi orang berbeza. Ya, maknanya dia ada ilmu gambaran. Jadi ilmu ni kutip hari-hari ni adalah membantu dia dalam melakukan kerja dia sebagai seorang wellness consultant. Okey, Cikgu Maria buka dia punya ni. Mesti Cikgu Maria nak cerita ni. Cuba Cikgu. Ya, Assalamualaikum semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, Tania.
Matron Hajah Rosita dengan ilmu perkongsian pagi ni. Saya rasa sangat bermakna dan kita pun dah lama tak buka buku sains kan. Dan kita seolah-olah dah lupakan apa ilmu yang dulu-dulu basic kita ada. Inilah masanya ya, kita dalam satu akademi, satu jemaah, kita revise balik apakah peranan organ-organ tu dalam tubuh badan kita. Jadi kat sini saya suka mengajak kawan-kawan semua, sahabat semua berkaitan dengan kepentingan organ dalaman tadi yang paru-paru ya. Sebenarnya macam tadi saya dengar Acik Ana kita kata kita hidup ni macam satu pilihan lah. Kita nak merokok, tak merokok itu kita pilih. Tadi isunya. Kita nak makan apa, kita tak nak makan apa, kita pilih. Tapi pada saya, anugerah Allah dalam tubuh badan manusia itu adalah satu amanah. Dan kita tidak boleh memilih sama ada kita nak abaikan atau tidak. Bila dah Allah hadirkan satu sistem dalam badan kita yang sangat unik, yang memang ini kebesaran Allah menjadikan manusia ya. Kita tidak ada pilihan, letakkan dalam minda kita, menjaga amanah Allah itu adalah satu kewajipan dan itu satu tanggungjawab. Ya, kita perlu mengasihi, appreciate sangat-sangat dan anggap itu sebagai amanah. Kita perlu jaga. Jadi sekarang saya tadi cuba flashback balik ya, bila kita tunjuk gambar paru-paru tu, dia dalam badan. Kalau kita nak tengok kita punya sendiri, kita pun tak nampak. Jadi sekarang pada saya dalam jemaah kita hari ini, kebanyakannya dah ada pengalaman menyambut memandikan baby kan. Jadi nampak bila kita mandikan baby sama ada cucu ke anak ke, atau kalau yang belum ada pengalaman dapat anak tu, saya rasa mungkin boleh membayangkan juga. Kalau kita mandikan seorang bayi yang baru lahir contohnya, kita mandikan tu, kita boleh dengan kesedaran, dengan ilmu yang kita ada sekarang, kita boleh terlebih awal mendoakan dan membisikkan ke telinga baby tu bahawa apa sahaja anugerah Allah yang dalaman badan dia itu adalah satu anugerah dan itu adalah satu tanggungjawab, satu amanah kepada kita untuk memeliharanya. Jadi sesuatu yang sangat berharga Allah dah kurniakan kepada kita, kita kena jaga dan supaya tidak memudaratkan, supaya tidak memudaratkan. Dan itulah satu anugerah terindah buat kita. Kita dah tahu apa yang ada dalam badan kita, apa kepentingannya ya, dengan ilmu-ilmu yang kononnya macam saya baru dapat contohnya dalam ilmu pernafasan ya, kita baru dapat dan umur di ujung usia macam ni. Jadi kita hargailah dan kita bertambahlah tanggungjawab kita untuk memelihara. Itu saja. Jadi insyaAllah bila kita dah berusaha menjaga dan memelihara tu, kalau Allah panggil kita dengan satu orang kata panggilan tu, kita tidak akan rasa bersalah lah sebab kita mengabaikan dan merosakkan pula apa yang telah dianugerahkan. Itu saja. Terima kasih. Ada soalan daripada Puan Kamaria tadi tu. Bagaimana, Ita mungkin boleh jawab benar? Bagaimana paru-paru itu berair? Okey. Paru-paru berair ni kadang-kadang dipanggil apa pneumonia, salah satu dia. Pneumonia. Jadi dia berair ni sebabkan jangkitan lah. Sebenarnya jangkitan. Tapi seorang tua-tua kaya jangan mandi malam ya. Jadi bukan apa dia sebenarnya. Dia ada dua kan tak? Bronkitis, tahu buat bronkitis? Bronkitis tu jangkitan juga. Jangkitan kepada bronchus tadi. Pada cabang-cabang tadi tu. Cabang-cabang pokok itu. Bronchus kepada bronchial. Itu jangkitan lah kuman. Sebenarnya itulah. Paru-paru ni jaga yang kuman je. Jangan, sebab itu kebersihan kita jaga. Sebab kita kalau kita tak ambil berat kan, jadi mudah berlaku jangkitan, dia akan masuk ke paru-paru. Jadi paru-paru berair itu salah satunya ialah jangkitan. Bila dia tidak boleh berfungsi dengan macam biasa, jadi dia akan bila dia bernanah itu dah selalu dah dipanggil sebagai berair juga. Jadi doktor akan keluarkan air itu ataupun kita akan diberi antibiotik dululah untuk melawan kuman-kuman tu supaya dia tidak
menambahkan dia punya kawan-kawan dia dalam paru-paru tu, dan bila bernanah, bila berair kan, itu yang menyebabkan paru pneumonia lah. Okey, macam arwah adik ipar saya, paru-paru baik, tapi disebabkan jantung, kemudian air tertolak ke atas, maknanya air dalam perut, air dalam dia tertolak ke atas hingga ke paru-paru. Itu yang membuatkan oksigen level dia drop dan akhirnya just flat. Jadi yang saya tahu selain pada bronkitis dan sebagainya, memang anak-anak kita pun pernah kena bronkitis, pneumonia tu. Jangan ada paru-paru itu terjangkit sesuatu kuman kan. Tapi dalam kes baru-baru ni yang memang bila saya dengar daripada suami saya, bila dia bercakap dengan doktor dan sebagainya, memang jantung juga memainkan peranan. Cerita jantung Ita itu pun bagus juga. So okey, itu. Okey, so memang kalau kita nak memperkatakan banyaklah. Jadi bila saya dengar kita ada ilmu, kemudian tu kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang kita lupa. Jadi untuk itu sama-samalah kita mengambil dengan apa ayat demi masa. Jangan kita kerugian, teruskan berpesan-pesan ke arah kebaikan. Jadi hari ini kita dapat ilmu hari ini. Jadi kita sampaikan kepada orang lain. Sebab kita banyak menyampaikan kepada orang lain, sebenarnya itu juga akan datang balik kepada kita. Jadi berpesan ke arah kebaikan dengan penuh kesabaran. Kadang-kadang orang tak nak dengar. Kadang-kadang dia nak menjadi penyebabnya, dia mati ni, dia tak boleh lari seminit pun, sesaat pun tak boleh lari, dia akan mati. Bila mati itu memang akan datang. Tetapi yang boleh kita usahakan ialah bagaimana hendakkan supaya kesihatan yang ada tu sebelum mati. Ada suffering, tapi kita cuba menjaga kesihatan tu. Tapi kematian memang tidak boleh dilengahkan walau sesaat. Ya, sebab kalau nak dapat nikmat kehidupan sebelum kita ditetapkan kematian tersebut. Kan? Jadi itu yang kita usahakan sekarang ni. Jadi macam kalau kita belajar, saya ingat Syekh kata dia, ada orang meninggal, dia accident, lepas tu dia meninggal. Tak, dia memang saat dia mati. Ya. Jadi saat dia mati, dia akan mati. Jadi jangan kata dia mati tu sebab accident. Bukan, dia mati disebabkan saat dan masa ketika itu dah sampai untuknya. Kan? Tapi kalau kita kata ada perbaiki, kita carilah apa yang kita boleh perbaiki untuk mendapatkan kualiti kesihatan. Sebab sekarang ni jangka hayat manusia dah panjang, tapi jangka hayat kesihatannya pendek. Jadi dalam masa kehidupan dia kematian akan datang, tapi pastikan kesihatan itu dijaga. Kita jaga kesihatan bersama-sama, insya-Allah. Jadi demi masa jangan kita kerugian, berpesan-pesan kita ada kebaikan. Jadi kita yang menyampaikan ilmu, alhamdulillah kita semalam bila cakap dengan Puan Farida pada Puan Farida, dia pun rasa macam ada benda yang ni Puan, actually walaupun Puan dalam keadaan kesihatan tu agak kurang sebab ada masalah sikit kan, tapi doa orang yang sakit. Saya kata Puan sebenarnya ada satu lagi yang Puan dapatlah sebenarnya. Sebab dalam doa Puan, dia kata dia memang doakan supaya semua orang berjaya. Dia doakan kita ni semua sentiasa diberi peluang. Dia doakan supaya bangsa kita. Doa Puan sebenarnya orang ramai tak tahu. Doa sampai bayangkan apakah yang sebenarnya yang diitik oleh Faridah dalam keadaan sakit. Dia tidak menyesali, tetapi dia sentiasa berdoa. Jadi cuba tengok, cuba fikirkan dengan ilmu yang bagaimana sebenarnya Allah izinkan kita untuk membawa amal kebaikan. Orang-orang yang beriman, orang yang bersangka baik, orang yang mendoakan yang baik-baik. Dan orang yang mendoakan yang baik-baik ini bagus untuk tahu kita doakan dia. Dan tu tak ada. Lagi disembunyikan lagi. Jadi bila semalam dengan Puan, saya bila bercakap dengan Puan, saya tahu Puan punya semangat juang dia cukup kuat. Tapi dengan Puan
ketika sebagai seorang yang dalam perjuangan Tuhan telah mendoakan. Ya, doa itu senjata mukmin. Allah subhanallah. Itulah kebesaran Allah. Untuk saya cukup untuk hari ini. Jangan lupa ya, hari bulan. 2 hari bulan adalah hari di mana kita akan mengumpulkan penjihad ekonomi, jejak perubahan. Dan anda dan saya, gunakanlah platform ini. Gunakan sebaik mungkin supaya kita juga nak bawa amal-amal kebajikan, amal-amal kebaikan ya, untuk kita berpesan-pesan. Dan ruang-ruang ini boleh kita menjumpa ilmu yang telah pun kita miliki, tetapi kita telah mengakibkan, ya, kita dah akibkan di awal-awal lagi. Terkeluar pula. Dah keluar. Terkeluar. Okey, dah nampak dah. Tu kan. Jadi 2 bulan. Dan niatkan ya, anda berdoa, ya Allah ya kami, kau datangkanlah orang-orang yang betul-betul orang yang betul dalam perjuangan supaya anda mempunyai atau mempunyai rangkaian yang bersungguh-sungguh. Tapi anda doa, insya-Allah doa anda tu nanti Allah sampaikan, ya. Allah izinkan. Kadang-kadang kan bila kita rawat satu benda pun kata apa? Aku terfikir tapi dah dapat tak? Maknanya Allah sentiasa nak memberi. Ini kan pula kalau diiringi dengan doa yang sungguh-sungguh. Semalam saya ucapkan tahniah pada Hamimah, ya. So semalam dia hantar mesej, dia kata boleh tak ajar dengan apa Hamimah, dengan pesara-pesara, ya, Satuan Suri Felda. Ini pesara-pesara wanita lah. Satuan Suri. Dia Pusmanita dipanggil Satuan Suri Felda. Ya. So apa yang saya nampak, Hamimah terus Puan Hajah Hamimah ni, ini juga kawan dia bersama dengan Syekh sebenarnya. Ya. Masa kita selalu balik dengan Hamimah, ulang balik, dia akan duduk satu tempat tau. Saya pula datang lambat macam mana, pesap ke depan. Kan? Masa nak balik orang kata toleh, Puan Hajah memang ada kat situ. Kat situlah kita jumpa balik daripada di Padang masuk ke masjid. Jadi akhirnya kita adalah anak didik Syekh juga. Kan? Dan bila pagi-pagi dah masuk, ada juga idea Puan Haji Puan Suri wanita Felda. Jadi insya-Allah saya kata insya-Allah kita akan penuhi. Kita akan adakan satu program dengan mereka. Kita tak pencet lagi kan? Gunakan masa dan the last we can do. Itu perlukan ilmu. Saya perlukan anda semua yang mempunyai ilmu-ilmu luar biasa yang telah anda kutip sepanjang perjalanan hidup. Please bring it forward. Bring it on. Share with, berkongsi dengan kita. Sebab ramai orang yang tidak dapat pengalaman-pengalaman atau ilmu-ilmu, tetapi hari ini apabila dibawa dalam bentuk Zoom, itu adalah satu keluarbiasaan. Ya. Jadi untuk itu saya serahkan balik pada Dani. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Hajakia, terima kasih Coach Rita di atas perkongsian ilmu yang sangat hebat tadi. Jadi marilah kita sama-sama mengutip ilmu apa yang telah dikongsikan dan sama-sama kita menjaga anugerah Allah yang paru-paru itu adalah anugerah Allah yang kita kena jaga dan yang kita perlu hargai, jaga dengan penuh kasih sayang dan kesyukuran. Kerana organ kurniaan Allah ini tidak ternilai dengan harganya yang tidak boleh ditukar ganti dengan apa-apa ciptaan manusia. Jadi sama-sama kita menjaga kesihatan kita, mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Jadi saya rasa kita setakat ini dulu pada pagi ini. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Thank you.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi pagi esok bersama dengan tim writers. Terima kasih semua. Allah wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Abang nak war-warkan tentang Perhimpunan Ejen Perubahan Jihad Ekonomi bersama Tok Abah dan juga Hajah Kiah, founder Akademi Jari Emas. Di mana ni? Di Dewan Azman Hashim UTM, Jalan Semarak. Bila? 2 Oktober 22. Masa 2 petang hingga 6. 2 hingga 6 petang. Bagi apa pengisian utama? Tok Abah sendiri akan bincangkan tips dan petua nak jadi ejen yang terbilang, transformasi diri agar jadi usahawan dan mudah-mudahan founder yang dihormati. Ya, datang kosong, balik berisi. Jangan lupa janji temu kita pada 2 Oktober 22. Jom bersama Tok Abah.